Cuba korang dengar sampai habis, sokong ataupun tak sokong apa yang saya kata. Saya tahu nanti ramai yang kata, habis kau nak Hizbullah duduk diam ke? Iran tengah diserang. Tak payah duduk diam, tetapi tiap negara tu ada agenda dia. Hizbullah tak patut masuk dalam peperangan itu kerana tak ada kaitan dengannya. Yang ada kaitan adalah Iran. Iran yang kena serangan dulu, bukan Lubnan. Kalau Lubnan kena serangan, dia berhak untuk mempertahankan diri. Tetapi kerana Lubnan dan Hizbul ada sokongan ataupun dia rapatlah dengan Iran, jadi mereka sanggup membahayakan rakyatnya dan negaranya dan merosakkan juga, untuk merosakkan harta tanah orang, merosakkan ekonomi, untuk bermacam-macam perkara lah yang mereka tengah mengalami sekarang ni. Jadi Israel pun dia seronok jugalah Hizbullah dah jatuh lubang lah, kerana dia dah lama nak dijajahkan tanah Lubnan tapi tak ada punca lah dan tak ada alasan. Sekarang ni bila Hizbul dah mula serang Israel daripada Lubnan, Israel dapatlah alasan. Dia akan kata pada dunia, Hizbul yang serang saya nak mempertahankan diri. Dan saya mulakan serangan ni kerana nak mempertahankan diri. Dan dalam masa yang sama saya menjajahkan sebanyak 15 km di dalam tanah Lubnan itu kerana nak menjagakan keselamatan ataupun kedamaian negara saya sendiri. Itu yang dikata oleh Israel sendiri nanti. Ya. Jadi bagi saya, Hizbul dia okey juga dia melancarkan serangan, tapi dalam masa yang sama dia sepatutnya lah dia kena mencarikan efek yang akan berlaku pada negara dan rakyat dulu. Dia kajikan. Bukan sekadar orang main bola sepak di futsal. Itu bukan. Itu adalah ekonomi dan rakyat yang akan ada kesanan bertahun-tahun. Bukan sehari dua.